Penubuhan kawasan rukun tetangga KRT perlu menjadi langkah pertama buat penduduk yang berhasrat melancarkan skim rondaan sukarela SRS bagi meningkatkan tahap keselamatan di perumahan masing-masing. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Selangor, Burhanuddin Daud menegaskan syarat itu wajib dipatuhi kerana kelulusan penubuhan SRS berada sepenuhnya di bawah bidang kuasa Ketua Pengarah KRT. Beliau menjelaskan kewujudan KRT amat penting sebagai platform asas sebelum SRS dapat berfungsi membantu pihak berkuasa membendung kegiatan jenayah di peringkat akar umbi. Saya tahu ada kawasan-kawasan perumahan ni mereka mempunyai JMB contoh, persatuan penduduk, tapi bila banyak NGO, banyak entiti, masing-masing akan memberikan kemudahan. Kawasan kejiranan adalah tanggungjawab kita sendiri. Kita tidak mengharapkan pihak polis mata-mata sebab pihak polis juga mempunyai komitmen yang lain. Tapi kalau kesedaran itu datang daripada penduduk untuk keluar menjaga kawasan masing-masing, ini merupakan satu perkara yang sangat baik. Kita memang sentiasa memberikan perhatian kepada semua anggota. Macam saya sebutkan tadi, mereka dilindungi dengan insurans. Dan kalau kita dengar tadi, bagi mereka yang meninggal dunia, mereka ada khairat kematian. Tapi bagi mereka yang meronda, ketika meronda bertugas, sekiranya berlaku kemalangan dan mati, kita akan cover dengan RM40,000. Maksud pejabat awam, kalau mereka meronda, mereka diberikan kelonggaran untuk mendapatkan time off. Saya sekurang-kurangnya 4 jam pada esoknya. Tapi syarat dia, pihak pejabat awam ni perlulah memohon terlebih dahulu kepada majikan masing-masing untuk diberikan pelepasan. Dan begitu juga, bukan sahaja pada pejabat awam, tetapi bagi pihak swasta juga. Sementara itu, Pengerusi KRT Desa Melur, Muhammad Hadis Tarmis meluahkan rasa bangga atas kejayaan premisnya merangkul anugerah keahlian SRS tinggi yang kini mencecah kira-kira 200 anggota pelbagai lapisan umur. Latihan dan siaran akan berhubung kait dengan Japanese daerah Hulu Selangor, dan saya memikirkan lapisan yang baru anak-anak muda perlu di-create dari sekarang supaya akan menggantikan tempat kita orang ni yang lebih muda, dan juga dengan keadaan IT yang sekarang yang banyak memberi ancaman, kita dah dapat dua-dua lah daripada sisi IT dan juga rohaniah. Kita akan dapat memantau SRS ni supaya bukan sekadar untuk keselamatan, tapi ikatan persaudaraan kita untuk mengukuhkan perpaduan semua bangsa. Dalam pada itu, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Selangor, Senior Assistant Commissioner Polis Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid memuji komitmen tinggi penduduk Desa Melur yang berjaya mencatatkan indeks jenayah pada kadar sifar. Ini mungkin satu model yang baik, dan juga saya telah minta kepada IPD Hulu Selangor untuk dia mengembangkan model ini kepada taman-taman di kawasan Negeri Selangor ini.